Seorang pembantu kedai didakwa di Mahkamah Magistrate Seremban hari ini atas pertuduhan menyamar sebagai individu lain dan menipu berkaitan sewaan premis kedai pada tahun 2017. Tertuduh Chong Chi Wai, 41 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di depan Magistrate Nurul Sakinah Rosli. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah menipu bagi mendapatkan premis sewaan kedai dengan cara menyamar, iaitu menyatakan dirinya adalah individu yang bertanggungjawab menyewa sebuah premis kedai. Kesalahan itu dilakukan di Jalan Tuanku Munawir di Seremban pada 21 Disember 2017. Sebahagian itu, dia telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 419 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjarakan maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tertuduh yang diwakili Peguam Joseph Matthew memohon jaminan yang paling rendah memandangkan anak guamnya menghidap sakit jantung dan perlu menanggung keluarga. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM2,500 dengan seorang penjamin. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 10 Julai depan.